Pada 16 Mei 2025, lawatan ke SMK Seri Tanjung telah dijalankan dari jam 3 hingga 5.30 petang bertempat di pejabat sekolah. Responden utama bagi sesi temu bual ini ialah Encik Muzakir Muhammad Siddiq, Pengetua SMK Seri Tanjung. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan program di sekolah, memahami strategi dan pendekatan yang digunakan serta mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah. Memetik kata-kata Encik Muzakir, program-program di SMK Seri Tanjung dirangka dengan teliti dan menyasarkan pembentukan sasiah, peningkatan akademik serta pembangunan sasiah murid secara holistik. Biodata responden. Untuk tugasan ini, kami berbesar hati dapat menembu bual seorang guru yang berpengalaman dan berdedikasi iaitu Encik Muzakir Muhammad Siddiq, Pengetua SMK Seri Tanjung. Beliau berumur 52 tahun dan berasal dari negeri Sabah. Dari segi latar belakang pendidikan, Encik Muzakir memulakan persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Kelatuan dan Sekolah Kebangsaan Pekan di Papar, Sabah. Kemudian beliau meneruskan pelajaran menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Majakir serta Sekolah Berasrama Penuh Sabah. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Matrikulasi Universiti Putra Malaysia dan memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains dengan pendidikan dari Universiti Putra Malaysia. Encik Muzakir memulakan kerjaya dalam bidang pendidikan pada tahun 1997 sebagai guru di SMK Pertang Negeri Sembilan. Seterusnya, beliau berkhidmat di beberapa buah sekolah, antaranya SMK Seri Intan dari 2001 hingga 2005, SMK Datuk Ali Haji Ahmad Pontian dari 2006 hingga 2013. Kemudian, pada tahun 2013 hingga 2019, beliau dilantik sebagai penolong pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pontian, Unit Pengurusan Akademik. Kemudian beliau menyandang jawatan sebagai Timbalan Pegawai PPD Pontian bagi pembangunan murid dari tahun 2020 hingga Januari 2024. Beliau turut menjawat jawatan sebagai Guru Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Parit Petak dari Januari hingga Mac 2024. Kini, bermula 3 Mac 2024, beliau telah memegang amanah sebagai Pengetua SMK Seri Tanjung. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung terletak di Benut, Pontian, Johor. Sekolah ini pada asalnya dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Rendah Benut pada tahun 1980-an. Namun, selaras dengan perkembangan dan perstrukturan semula sistem pendidikan, nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung pada tahun 2000 dan kekal digunakan hingga kini. Sejak penubuhannya, SMK Seri Tanjung telah berkembang pesat dari segi bilangan murid, guru dan kemudahan infrastruktur. Kini, sekolah mempunyai hampir 1,000 orang murid dan 90 orang guru serta kaki tangan. Dengan mutu semesta mengungguli, sekolah ini berpegang teguh kepada matlamat melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing. Sepanjang 5 dekad beroperasi, sekolah ini telah mencapai pelbagai kejayaan dalam bidang akademik maupun kurikulum. Antara pencapaian terbaru yang membanggakan ialah peratus murid lulus Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024, SMK Seri Tanjung telah mencapai 96.36%, meningkat sebanyak 3.25% berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, SMK Seri Tanjung berjaya meraih kedudukan ketiga keseluruhan dalam Kejohanan Sukan Majlis Sukan Daerah MSSD Pontian. Kepimpinan sekolah yang komited serta penglibatan aktif warga sekolah dan komuniti telah menjadikan SMK Seri Tanjung sebagai salah satu sekolah harapan daerah Pontian. Aspek jasmani merujuk kepada usaha membina kecergasan fizikal dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan murid. Hal ini penting untuk memastikan kesihatan murid berada pada tahap optimum serta membentuk generasi yang aktif dan bertenaga. Salah satu cara utama untuk merealisasikan perkara ini adalah melalui subjek wajib pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan PJPK yang diajar di sekolah. Melalui subjek ini,
murid didedahkan kepada pelbagai aktiviti kecergasan yang merangkumi komponen SEGAK iaitu Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan. SEGAK bertujuan menilai tahap kecergasan murid melalui pelbagai ujian dan pengukuran, termasuk pengukuran Indeks Jisim Badan (BMI). Selain itu, pelbagai jenis sukan dan permainan turut disediakan untuk melibatkan murid dalam aktiviti fizikal secara langsung. Program Satu Murid Satu Sukan turut diperkenalkan sebagai langkah memperkasakan penglibatan murid dalam bidang sukan. Murid digalakkan untuk menyertai sekurang-kurangnya satu jenis sukan permainan dan satu jenis olahraga sebagai usaha mempertingkat kecergasan fizikal mereka. Misalnya, acara 50 meter melibatkan 6 orang murid mengikut rumah sukan masing-masing dalam kejohanan olahraga tahunan yang turut memberi peluang kepada murid obesiti untuk menyertai. Melalui acara seperti ini, murid yang mengalami masalah berat badan dapat menyerlahkan potensi diri mereka. Kesemua usaha ini adalah untuk menyokong gaya hidup aktif murid dan memastikan mereka kekal sihat, cergas dan mampu berkembang secara menyeluruh dari segi fizikal. Pendekatan ini selaras dengan matlamat pendidikan holistik yang menekankan keseimbangan antara aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pembangunan emosi murid merupakan komponen penting dalam pendekatan holistik yang diamalkan di SMK Sri Tanjung sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekolah ini berdepan dengan cabaran pengurusan emosi murid memandangkan populasi pelajarnya yang sangat pelbagai, merangkumi murid pendidikan khas berusia antara 14 hingga 19 tahun, murid peralihan berusia 13 tahun dan murid arus perdana dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Julat umur yang luas ini mewujudkan keperluan intervensi emosi yang disesuaikan mengikut peringkat perkembangan murid. Bagi membantu pihak sekolah mengenal pasti tahap kestabilan emosi murid, pelaksanaan ujian psikometrik telah dijadikan amalan tahunan. Ujian ini membolehkan guru kaunseling dan pihak pentadbiran memperoleh gambaran tentang kecenderungan personaliti, minat serta potensi masalah emosi yang dihadapi oleh murid secara individu. Maklumat ini penting untuk menyusun strategi bimbingan dan intervensi yang lebih terarah dan bersasar. Sebagai contoh, murid yang menunjukkan tanda-tanda kemurungan atau kebimbangan akan diberi perhatian melalui sesi kaunseling individu atau dirujuk kepada pihak luar yang berkepakaran. Dari sudut pelaksanaan program khusus, sekolah menganjurkan 3 program berkaitan pengurusan emosi setiap tahun. Salah satu daripadanya dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam dan memberi penekanan kepada aspek kendiri, nilai murni dan ketenangan rohani dalam menangani tekanan emosi. 2 lagi program dilaksanakan oleh Unit Kaunseling dan melibatkan seluruh murid tanpa mengira latar belakang. Program-program ini biasanya merangkumi slot ceramah motivasi bersama agensi luar seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti Dada Kebangsaan dan PPRN. Aktiviti interaktif dan refleksi diri serta perbincangan kumpulan kecil mengenai isu-isu seperti tekanan belajar, masalah percintaan remaja dan konflik sosial sesama rakyat. Secara keseluruhannya, pelaksanaan program dalam komponen emosi di SMK Sri Tanjung adalah bersifat menyeluruh dan bertunjangkan nilai inklusiviti, kolaborasi serta pencegahan awal. Pihak sekolah bukan sahaja memberi tumpuan kepada rawatan masalah emosi yang telah berlaku, malah berusaha keras untuk membina daya tahan dan kemahiran kawalan emosi dalam kalangan murid secara berterusan. Inisiatif ini membuktikan komitmen sekolah dalam merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi rohani,
pihak Sekolah Menengah Seri Tanjung sentiasa berusaha memperkukuhkan nilai-nilai moral, spiritual dan keagamaan dalam kalangan murid melalui pelbagai pendekatan terstruktur dan inklusif. Antara contoh ialah program Cerna Minda, program bimbingan moral, program rohani, program lawatan rumah ibadat dan program menuju kecemerlangan akademik dan rohani iaitu Mekah. Pada setiap pagi, murid-murid akan dibahagikan kepada 2 pecahan di mana murid yang beragama Islam akan mengikuti program Cerna Minda yang melibatkan baca Yasin. Manakala murid bukan beragama Islam pula akan mengikuti sesi bimbingan moral. Bagi murid tingkatan 5 yang merupakan calon SPM, mereka diarahkan untuk ke surau bagi program rohani khas yang memerlukan sentuhan pengetua dalam memberi pengisian motivasi dan tazkirah yang lebih mendalam. Program seperti ini dapat memberikan dorongan positif, meningkatkan disiplin dan menguatkan nilai-nilai murni dan keagamaan. Pihak sekolah juga cuba memastikan murid yang beragama Islam akan menunaikan solat zuhur terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah sebagai usaha menyemai disiplin rohani yang berterusan. Terdapat sikit cabaran pada tahun ini apabila Kerajaan Johor telah menetapkan hari Jumaat sebagai hari persekolahan di mana murid perlu pulang awal untuk menunaikan solat Jumaat tetapi perlu kembali ke sekolah untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun program-program tertentu. Pihak sekolah membuat inisiatif untuk memberikan peluang kepada murid untuk pulang awal dan membuat jadual waktu solat untuk memastikan murid dapat menyelesaikan solat Jumaat sebelum kembali ke sekolah. Selain itu, program menuju kecemerlangan akademik dan rohani iaitu Mekah turut dilaksanakan sebagai program inisiatif yang sangat penting terutama bagi murid menengah atas di mana program ini merangkumi kem rohani dan akademik yang bertujuan membentuk keseimbangan dalam kecemerlangan duniawi dan ukhrawi. Memetik kata-kata Encik Muzakir semasa ditemu bual, biasanya apabila dalaman kita bagus, minda kita akan jadi baik. Badan sihat, akalnya juga akan sihat. Sebagai contoh, aktiviti yang dilaksanakan ialah program Qiyamul Lail bagi murid yang beragama Islam dan aktiviti lawatan ke rumah ibadah bagi murid yang bukan beragama Islam. Program seperti ini menjadi salah satu daripada usaha membina kefahaman antara agama dan juga memperkukuh nilai moral sejagat. Pelaksanaan program-program kerohanian di SMK Seri Tanjung telah memberikan impak yang sangat positif terhadap pembentukan sasiah dan kesejahteraan menyeluruh murid. Pendekatan yang berteraskan nilai moral, spiritual dan keagamaan ini bukan sahaja melengkapi kecemerlangan akademik, malahan memperkasakan jiwa dan peribadian murid agar menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. SMK Seri Tanjung telah menunjukkan amalan terbaik dalam meningkatkan intelek murid melalui program Mekah, penggunaan delima dan pembelajaran berasaskan kebat. Keputusan SPM SMK Seri Tanjung telah menunjukkan peningkatan iaitu GPS menurun dari 4.41 ke 4.03 dan peratusan kelayakan sijil SPM meningkat dari 93% ke 96%. Walaupun kekurangan guru, penyusunan jadual yang cekap dan komitmen guru telah memastikan PDPC dijalankan dengan lancar seperti biasa. Selain itu, pendekatan kebat dijalankan secara aktif melalui aktiviti interaktif iaitu selaras dengan DSKP. Delima pula digunakan untuk memberi nota, latihan dan tugasan kepada murid. Di samping itu, program Mekah memberi fokus kepada murid tingkatan 5. Murid tingkatan 5 dibahagi kepada 3 kumpulan mengikut tahap mereka iaitu cemerlang, sederhana dan lembah. Pihak sekolah telah membekalkan modul dan bimbingan yang bersesuaian kepada murid. Dengan sokongan komuniti, program Mekah ini telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik dan juga membina murid yang lebih bersedia secara intelek. Kejayaan SMK Seri Tanjung telah membuktikan bahawa gabungan PTPC yang strategi, penggunaan teknologi, komunikasi yang berkesan serta intervensi yang terancang seperti program Mekah telah melahirkan murid yang lebih bersedia secara intelektual. Amalan ini bukan sahaja meningkatkan prestasi akademik murid tetapi juga meningkatkan profesionalisme guru serta membentukkan jalinan yang rapat antara komuniti dan sekolah.
Kesimpulannya, pelaksanaan pelbagai program di SMK Seri Tanjung yang berasaskan pembangunan holistik telah menunjukkan impak yang positif secara menyeluruh terhadap murid. Pendekatan yang menekankan aspek jeri bukan sahaja membantu dalam membentuk murid yang cemerlang dalam akademik, malahan turut membina sasiah dan kesejahteraan diri yang seimbang. Dari sudut jasmani, tahap kecergasan fizikal murid semakin menunjukkan peningkatan yang membanggakan. Program senam robik mingguan, latihan sukan berkala dan penyertaan dalam pertandingan olahraga dan permainan telah membantu meningkatkan stamina dan disiplin murid. Murid-murid sekolah ini kini menjadi antara pesaing utama dalam kejohanan sukan di peringkat daerah dan negeri. Kejayaan ini membuktikan bahawa bukan sahaja kekuatan fizikal, malah juga daya juang dan semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan murid. Aspek emosi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Sokongan berterusan daripada guru dan kaunselor melalui program intervensi emosi seperti sesi bimbingan individu dan kelompok telah membantu murid mengurus tekanan dan emosi dengan lebih baik. Keadaan emosi murid secara keseluruhan berada dalam tahap terkawal dan stabil. Insiden salah laku disiplin semakin berkurang. Manakala, suasana bilik darjah menjadi lebih kondusif dengan murid yang bersemangat serta mampu bekerjasama dan menghormati satu sama lain. Dari aspek rohani pula, murid mengamalkan nilai murni dan akhlak yang baik. Contohnya, dalam pertandingan co-curriculum, murid tidak memperlekehkan pasukan lawan walaupun memperoleh kemenangan. Dan apabila mereka mengalami kekalahan, mereka menerimanya dengan hati yang terbuka dan didukung dengan sokongan moral oleh guru serta rakan sebaya. Sikap ini mencerminkan kejayaan pelaksanaan pendidikan nilai dan pembentukan sasiah melalui aktiviti kerohanian, perhimpunan rasmi serta ceramah motivasi yang berterusan. Akhir sekali, dari segi intelek, pelbagai program yang dirangka telah berjaya merangsang pemikiran kritis, kreatif dan mencetuskan kecemerlangan akademik murid. Antaranya ialah penggunaan platform delima yang telah mencapai tahap penggunaan 100% dalam kalangan guru. Walaupun pelibatan murid masih berada di bawah 30%, pelbagai usaha sedang dilaksanakan bagi meningkatkan penggunaan dalam kalangan murid. Murid juga menunjukkan potensi tinggi dalam bidang kepimpinan intelek apabila berjaya mewakili sekolah dalam pertandingan pidato peringkat kebangsaan dan memperoleh tempat dalam pertandingan kuis akademik. Semua pelibatan pertandingan ini telah membuktikan bahawa murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi turut menyelah dari sudut kemahiran komunikasi dan juga pengucapan awam. Oleh itu, sudah terang lagi bersulur, impak program-program yang dilaksanakan di SMK Seri Tanjung telah membentuk murid yang seimbang dari semua aspek jeri iaitu jasmani yang sihat, emosi yang stabil, rohani yang murni dan intelek yang cemerlang. Walaupun masih terdapat ruang penambahbaikan seperti meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran digital, pihak sekolah tetap komited untuk meneruskan usaha ke arah melahirkan murid yang holistik dan berkualiti.